Aku bagi anjing makan, orang kata aku masuk neraka. Esoknya, aku yang terbaring tak berdaya. Aku Syafi'i, umur 36 tahun. Hari itu panas terik. Aku tengah makan di warung tepi jalan. Tiba-tiba, aku nampak seekor anjing kurus kering, lidah terjelir, matanya kosong, lapar. Aku tak fikir panjang. Aku ambil seketul ayam dari pinggan aku, campak ke arah dia. Anjing tu tengok aku sekejap, kemudian laju dia makan. Aku tersenyum. Setiap makhluk ada hak untuk kenyang. Tapi, suara sinis tiba-tiba menyapa aku. Syafiq, kau tak takut dosa? Anjing tu najis. Kau bagi makan buat apa? Kau ingat kau buat baik? Aku toleh. Beberapa orang di meja sebelah tengok aku dengan pandangan tajam. Banyak lagi manusia yang lapar. Kenapa sibuk dengan anjing? Aku tarik nafas. Aku malas layan manusia macam ni. Aku jawab perlahan. Dia pun makhluk Tuhan. Mereka gelak sinis. Kau buat benda sia-sia. Kau nak jadi hero haiwan ke? Aku senyum nipis. Tak, aku cuma tak nak jadi manusia yang hilang hati. Malam tu, aku balik rumah. Tiba-tiba badan aku lain macam. Kepala berat, kaki rasa kebas, badan panas tapi menggigil. Aku fikir mungkin aku letih sangat. Tapi makin lama, makin teruk. Aku cuba bangun, tapi lutut menggigil. Nak sujud, dada rasa sempit. Ya Allah, kenapa dengan aku? Esoknya, aku pergi hospital. Bila result keluar, dunia aku gelap. Buah pinggang awak ada masalah. Dah lama. Mungkin bertahun-tahun. Aku terdiam. Kenapa baru sekarang aku tahu? Kenapa aku tak pernah perasan? Beberapa hari aku terbaring. Dulu aku boleh buat apa saja. Sekarang aku nak bangun pun susah. Aku pandang siling. Aku ingat balik hari aku kena kecam sebab bagi makan anjing. Aku terfikir, ini ujian ke atau peringatan? Aku tak ada jawapan. Tapi aku tahu satu benda. Aku bukan Tuhan. Aku tak boleh tentukan siapa masuk neraka, siapa dapat rahmat. Aku tak boleh buat apa, tapi aku boleh usaha. Aku mula cari jalan, cari ikhtiar. Satu hari, seorang kawan lama datang melawat aku. Dia letak satu botol atas meja. Kau pernah dengar bawang Dayak? Aku geleng. Orang dulu-dulu guna untuk tenaga, kesihatan dalaman. Dulu kena rebus, sekarang dah ada dalam kapsul. Aku bagi kau cuba, tak rugi usaha. Aku genggam botol tu. Dalam hati aku cakap, dulu aku tolong makhluk Tuhan yang lapar. Sekarang Tuhan bagi aku ujian untuk cari ikhtiar sendiri. Sekarang, aku masih ada peluang, masih boleh solat, masih boleh sujud. Tapi aku sedar satu benda, bila Tuhan uji kau, bukan mulut manusia yang akan selamatkan kau. Mereka boleh kata aku masuk neraka sebab bagi makan anjing. Tapi bila aku sakit, bukan mereka yang datang bagi aku harapan. Sekarang, aku lebih takut hilang rahmat Tuhan daripada takut mulut manusia. Kau buat baik, orang kecam. Kau buat jahat, orang cakap. Jadi kau pilih nak jaga hati siapa, manusia atau Tuhan. Sebab bila kau jatuh nanti, manusia boleh buang kau. Tapi Tuhan, dia sentiasa ada kalau kau cari.